Ini kalsium yang anda perlu kalau anda tengah ada masalah sakit lutut ataupun sakit sendi. Sebab banyak kalsium dekat pasaran. Macam mana you nak pilih? Dah makan tapi tak jadi pun kan, tak jadi sangat pun. So, saya akan kongsikan beberapa kriteria kalsium yang bagus untuk you amalkan dan boleh dapatkan kalsium ni daripada saya sebab apa yang saya bagi bukan bagi produk saja, kebanyakan produk je lah kan kalau kita beli apa-apa kan, tapi kita akan bagi teknik pengambilan berkesan dan juga after sale service yang berterusan. Maksudnya kalau nak tanya apa-apa kan, macam mana nak makan untuk ni, ada masalah ni, so kita akan terus consult dan benda tu berpanjangan. Itu antara kelebihan dapatkan daripada Ultimate Vitamin. So kalau belum lagi subscribe, jangan lupa subscribe Ultimate Vitamin, klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Baik, anda ada masalah sakit sendi, mungkin sakit urat saraf, okay? Mungkin nak bangun susah, ataupun bahu sakit, okay? Belakang rasa sakit, pinggang sakit, kaki sakit. Okay, so banyak nutrisi yang sebenarnya kita perlu makan. Kita perlu makan sebab tubuh kita nak macam-macam. So jadi, tapi yang paling penting, antara yang paling penting ialah kalsium. Okay, apa fungsi kalsium ni sebenarnya? Okay, pertama sekali ramai orang tahu untuk membentuk tulang. Membentuk tulang. So bila bentuk tulang, tulang akan terbentuk kalsium ni 60%, okay? 60, dia akan membentuk 60% daripada komposisi tulang. So jadi kena make sure vitamin kalsium tu mesti dia boleh diserap dengan baik. Dia mesti ada vitamin D. Dan dia mesti ada magnesium lah. Nanti saya cerita lebih lanjut. So kalau nak kalsium ni diserap, mesti ada vitamin D. Vitamin D Okey. Yang kedua ialah kalsium, mestilah kalsium yang berasaskan daripada semula jadi. Sebab banyak jenis kalsium. Nak murah dia akan buat kalsium daripada sintetik. So kalsium semula jadi adalah kalsium yang tubuh kita mudah nak diserap. Okey, yang ketiga ialah kalsium tu mesti ada vitamin D. Produk tu mesti ada vitamin D. Sebab vitamin D ni adalah jalan untuk kalsium tu masuk dalam tubuh kita. Bukan melalui mulut tau. Kalau kita telan, belum tentu benda tu masuk. Belum tentu benda tu masuk. Jadi make sure ada vitamin D yang akan membantu penyerapan optimum kalsium ke dalam tubuh dan tulang kita. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah perlu ada magnesium. Sebab kalau kita rasa sakit sendi, sendi lutut apa, pertama magnesium dia akan bantu untuk susun kalsium tu menjadi tumpat dan padat. Jadi tulang kita tak lompong, tak kosong. Tak kosong. Bila kosong, jatuh mudah patah, jatuh mudah retak. Dan magnesium ni dari segi sendi apa yang dibuat, dia bantu untuk relaxkan, tenangkan saraf-saraf di sekeliling sendi. Saraf ni biasanya kita sakit. Saraf ni jadi tegang. Bila tegang sakit, dia jadi inflamasi, bengkak dan sebagainya. Dia akan bantu. Okay? Dan yang last sekali, kalsium mesti pilih kalsium yang dijamin selamat untuk penggunaan dalam tempoh masa yang lama. Sebab kalsium ni memang you kena amal setiap hari. Sebab tubuh perlu kalsium. Orang perempuan hilang kalsium daripada period, hamil, mengandung, menyusu. Orang lelaki, bila umur dia makin tua, dah masuk 50-an, kalsium dia pun akan jatuh. Okey, dalam mungkin fasa andropause. Jadi orang perempuan, fasa menopause, tahap kalsium akan jatuh dengan teruk. Okey, sebab tu ya ramai yang sakit tubuh, sakit urat, sakit sendi, sakit tulang. Jadi pilih kalsium yang betul. So nak dapatkan kalsium yang high quality, yang memang dah uji penggunaan 10 tahun, kesan pada kesihatan sangat bagus, penyerapan tinggi, memang nampak ada kalsium dalam darah, dan diuji bebas daripada bahan-bahan kimia, 350 bahan kimia. So nak dapatkan, simple saja dapatkan daripada kami, dan kami akan cadangkan juga apakah kombinasi produk-produk untuk masalah sendi, lutut dan sakit urat yang sesuai dengan anda. So jadi WhatsApp ke 0193949873. Siapa yang tengok dekat handphone, laptop dan sebagainya, boleh klik dekat link description dekat bawah. Terus berhubung dengan bahagian jualan. Assalamualaikum.